Bersua kembali. Kegairahan menarik pelaburan asing sehingga mula mengorbankan prinsip asas negara, ketepikan bahasa kebangsaan. Itu tempelak seorang pemerhati ketika mengulas perkembangan terbaru di Iskandar Puteri, yang bukan sahaja menyaksikan kemasukan kilang-kilang dari Singapura, malah turut mencetuskan kontroversi apabila wujud urusan rasmi tanpa penggunaan bahasa Melayu. Menurut pemerhati, isu tersebut bukan lagi sekadar soal ekonomi atau pelaburan, tetapi telah melangkaui garis sensitif melibatkan kedaulatan bahasa kebangsaan. Sindirnya apabila surat rasmi dikeluarkan tanpa bahasa Melayu, hanya bahasa Cina dan Inggeris, maka ia bukan menunjukkan kecuaian, sebaliknya satu penghinaan kepada sistem negara. Kenyataan itu merujuk kepada tindakan seorang ahli majlis di Iskandar Puteri yang didakwa mengeluarkan surat rasmi tanpa sebarang penggunaan bahasa Melayu walaupun ia melibatkan urusan pentadbiran tempatan. Pemerhati menegaskan walau apapun alasan termasuk faktor pelabur asing atau keperluan industri, namun ia sepatutnya berlandaskan perlembagaan di mana bahasa Melayu tetap wajib digunakan dalam mana-mana dokumen rasmi. Dalam masa sama, pemerhati turut mengaitkan situasi ini dengan kemasukan syarikat-syarikat dari Singapura ke Johor melalui inisiatif Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ yang menyaksikan banyak operasi pengeluaran dipindahkan ke negeri itu. Mengulas perkara tersebut, penganalisis ekonomi Nazri Hamdan sebelum ini menjelaskan bahawa langkah itu merupakan strategi Singapura untuk mengekalkan dominasi ekonomi tanpa perlu menanggung kos operasi tinggi. Namun bagi pemerhati, kebimbangan sebenar adalah apabila limpahan pelaburan ini datang bersama kompromi terhadap prinsip asas negara. Justru pemerhati mempersoalkan peranan pihak berkuasa tempatan serta kepimpinan negeri termasuk Menteri Besar Johor Datuk Onn Hafiz Ghazi dalam memastikan garis panduan bahasa dipatuhi.